Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, bila kita ingin bermula? Jadi untuk rakan-rakan di luar sana, saya inilah menyuruh ayo kita sama-sama join sekali Kembara Amal Sukarelawan, sertai saya bersama Kembara Amal Sukarelawan Misi 7. Mari sertai saya dalam Kembara Amal Sukarelawan Misi 7. Joinlah, jom join Kembara Amal Misi 7. Penerima manfaat program ini adalah murid dan komuniti di Yayasan Al-Siddiq, Ban Mepau serta Islamic Center Ban Pangsa, Chiang Rai. Latar belakang murid di sana terdiri daripada anak orang bukit di utara Thailand seperti Aka, Liso, Mong dan Muser. Sebahagian mereka diserahkan oleh keluarga untuk dibesarkan dalam suasana didikan Islam. Usia mereka sekitar 4 hingga 17 tahun. Pada hari biasa, mereka bersekolah di sekolah kerajaan. Selebihnya, mereka menerima pendidikan agama di yayasan. Di sinilah sukarelawan akan melihat bahawa pendidikan dan dakwah bukan hanya tentang perjuangan untuk hari ini, tetapi tentang masa depan sebuah generasi. Nantikan video seterusnya untuk tahu tugasan sukarelawan di lapangan. ไม่ใช่ว่าพ่อนั้นไม่รักไม่ใช่ว่าพ่อไม่ห่วงใยกันแต่เพราะว่าพ่อของฉันก็จากโลกนี้ไปโอ้แม่จ๋าลูกคิดถึงแม่แทบจะขาดใจต้องอยู่